Ahad 6 Julai 2025, tim Bioqueen bersama komuniti setempat turun padang menjayakan program gotong royong perdana Banteras Tinggi di Flat Benus Jaya Bentong. Saya membesar di Bentong, tapi ini kali pertama saya menjejakkan kaki di sini. Apa yang paling menyedihkan, deretan rumah kosong hampir 150 unit kesemuanya dipenuhi dengan sampah. Dari mana sampah ini datang? Daripada jiran-jiran yang didiami oleh pekerja warga asing. Bukan mudah nak kawal, apatah lagi bila rumah kosong dan rumah berpenghuni sama banyak. Program ini sangat bagus, tapi realitinya 2 jam gotong royong dengan 6 tong roro tak mampu nak selesaikan masalah sebenar. Sampah terlalu banyak dan terlalu lama dibiarkan. Sebut. Alah, tahi. Yo. Kencing. Berak kat situ. Apa langkah sebenar yang kita perlu ambil supaya rumah-rumah terbiak ini tidak lagi dipenuhi sampah, supaya dapat mengelakkan ia terus jadi sarang sampah dan berpenyakit? Nantikan video penuh gotong royong ini pada minggu hadapan, dan bagaimana tim Bioqueen masuk ke sebuah rumah terbiak dan bersihkan sepenuhnya dari dalam.